ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini bagi meneruskan pengajian kita di dalam kitab Al-Kabair, di dalam kitab Al-Kabair. Hari ini kita masuk dalam tajuk anjuran bersabar adalah antara asas besar dalam agama, dan sangat ditekankan di dalam kitab kita ni, kitab Az-Zahabi ni, khususnya dalam membicarakan dosa-dosa besar yang berpunca daripada tidak sabar, seperti marah, putus asa, keluh kesah dan sebagainya lah. Jadi apa kata tuan kitab? Dia kata sebabnya siksaan dan kutukan, laknat Allah Subhanahu wa taala boleh menimpa orang yang meratap dan merintih, ialah umpama menggalakkan putus asa dan mencegahkan kesabaran. Dan Allah laknat orang yang merintih apabila ditimpa musibah kerana dia di antara menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkan supaya bersabar dan menahan diri apabila datangnya musibah, Jadi Allah juga melarang kita berputus asa, sebab ada di depan kita tidak tahu apa yang akan berlaku di depan kita nanti. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Gitu. Jadi Allah pesan pun orang-orang yang beriman. Minta pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan solat. Tu yang kita ada solat hajat, solat nak suruh Allah selesaikan hajat-hajat kita. Kita sahabat solat, mohon Allah teguhkan hati kita. Sebab tu yang dia kata, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tu dia. Berkata Atta dalam menafsirkan ayat di atas dengan menukil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya maksud ayat di atas bahawa sesungguhnya Allah sentiasa bersama kamu, membantu kamu dan tidak mensia-siakan kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan kita. Dia sentiasa, sebab kita ni selalu diuji oleh Allah. Untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh duduk kita ngatakan bahawa saya sudah beriman tapi belum diuji. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tak boleh dikira sebagai kita dah beriman dah sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah ni macam-macam lah. Ada nampak rasa macam berat, ada nampak rasa macam ringan. Yang ringan tu tak terasa lah. Seperti mana firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'.
wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ada alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami akan memberikan padamu percobaan atau ujian dengan sebahagian ketakutan, takut ujian Allah, lapar ujian Allah, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan. Dan berilah berita yang menyenangkan kepada mereka yang bersabar. Wa basyiris sabirin, kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar di atas 5 ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mereka yang apabila ditimpa bencana, alladzina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hendaklah dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, tanpa batasan. Jadi sebab itulah apabila kita diuji oleh Allah dengan 5 perkara itu sebagai asas, khauf, ju', wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat, maka kita hendaklah bersabar kerana kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada kita dengan berkat kesabaran kita itu. Dengan pahala yang tanpa batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud daripada dia sebut balik, ditafsirkan, tuan kita menafsirkan daripada ayat itu, kami akan memberikan kepada kamu percobaan, yakni apa? Yakni Allah akan memperlakukan kamu sebagaimana orang yang teruji, kata tuan kita. Allah akan bagikan kita ni sebagai orang yang teruji, dia kata. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang akibat dari sesuatu perkara. Bila dia bagi, dia tahu akibat dia. Dan di antaranya mu ni mampu atau tidak menerima ujian Allah. Kalau tak mampu, tak mampulah. Kalau mampu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tak mampu, dia akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Sebab itulah sebenarnya tidak perlu lagi bagi Allah ujian atau percobaan buat mengetahui akibatnya, tetapi Allah tetap memperlakukan manusia sebagai teruji. Macam Nabi SAW pergi ke Taif, dibaling dengan batu, berdarah. Dalam kasut Nabi itu bunyi air itu air darah. Sepatutnya Nabi ni tak payahlah jadi begitu, patah gigi dalam peperangan Uhud. Luka sana luka sini. Topi besi Nabi itu tercocok di dalam pipi Rasulullah. Topi Nabi itu tercocok dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak payahlah gitu. Nabi kan dia Nabi dah, janganlah buat macam tu. Dah, Allah kan uji juga. Nabi Allah uji. Allah uji. Sebab tu dia kata ni Allah akan ujikan, tetap Allah akan mengujikan, memperlakukan manusia sebagai teruji. Sehingga siapa yang sabar ketika ditimpa bencana, maka ia akan mendapat ganjaran bighairi hisab tadi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka ia akan mendapat ganjaran lantaran kesabaran itu. Dan jika dia tidak sabar, maka tiadalah ia akan mendapat ganjaran apa-apa pun. Bila orang terkena ujian, kita wajib bagi kita beri kata ke dia apa? Takziah. Ada pula dia kata tak payahlah, demo tak rasa, saya yang rasa. Tak boleh lagi tu. Kita kena terima takziah orang tu. Takziah, sabarlah, kita sabarlah. Ini giliran kita. Jadi bermaknanya setiap umat manusia, setiap manusia yang beriman, sebab ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah tadi tu, dia menerima ujian. Sebenarnya semua makhluk menerima ujian. Semua manusia dan jin menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma orang kafir dia tak terasa ujian lah. Dia kata musibah lah, macam-macam dia rasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dia rasa itu adalah ujian Allah untuk Allah angkatkan darjat dia di syurga Allah. Untuk Allah beri pahala kepada dia dengan sebesar-besar pahala. Wallahu a'lam. Dengan perkataan sebahagian ketakutan dan kelaparan menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu adanya ketakutan pada musuh, dia kata. Sebahagiannya ketakutan tu. Sedang adanya kelaparan yang dimaksudkan ialah kurangnya bahan-bahan makanan, adanya musim kering, kemarau. Itu perkataan dia. Ditafsirkan daripada Ibnu Abbas tu. Perkataan kekurangan harta iaitu dengan adanya kerugian dan terbatas harta kekayaan dan matinya binatang-binatang ternakan. Dengan perkataan jiwa iaitu adanya kematian dengan terjadinya pembunuhan, adanya penyakit dan usia yang lanjut. Dengan adanya buah-buahan iaitu keperluan manusia dan adanya pula kemarau yang bakal membunuh pohon-pohon. Lalu pada waktu itu pohon-pohon tidak banyak mengeluarkan buahnya. Dengan ayat yang terakhir tadi, Allah memberikan berita gembira kepada mereka yang suka bersabar. Sebab suka bersabar ni maknanya orang yang bila diuji oleh Allah dia tetap bersabar. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innamas sabiru indas samadatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah pada saat pertama terkena musibah, dia sabar. Sabar ini dia sabar sungguh-sungguh bila terkena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia baca. Maka itu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan uji kita kalau tidak ada benda yang besar yang dia bagi selain daripada pahala tadilah. Yang dia kata wa ma a'tiya ahadun ata'an khairan wa awsi'a minas sabirin. Tidak ada pemberian lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran itu. Maknanya mereka akan mendapat pemberian yang lebih baik dan lebih luas kerana kesabaran mereka itu di atas ujian-ujian Allah. Sebab itulah pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata sabar ni adalah setengah daripada iman. Imam Nawawi sebut dalam syarah dia, syarah hadis dia, dia sebut sabar ada setengah daripada iman, terbahagi kepada 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Kita kena sabar dalam taat. Nak semayang ni susah tapi buat juga. Sabar, panah-panah pun semaya, ngatuk-ngatuk pun semaya, lapar-lapar pun semaya. Dia buat amalan-amalan soleh, sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Payah nak tinggal maksiat ni kalau kita dah sebati dengan maksiat. Payah nak tinggal. Tapi kita tinggalkan juga maksiat kerana takut kepada Allah. Kita ada sifat khauf dan raja'. Bila dalam bab maksiat ni kita kena ada 2. Kena ada khauf dan kena ada raja'. Takut kepada Tuhan dan harap Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan. Takut Tuhan masuk kita dalam neraka, takut Tuhan tak masuk kita dalam syurga, takut Tuhan benci kat kita, takut Tuhan murka kat kita. Jadi kita sabar. Dalam maksiat-maksiat pun kita tak nak buat, kita takut. Orang beriman, sebab tu orang beriman ni dia nampak dosa. Dia nampak dosa. Dosa tu dia nampak. Bila dia nampak dosa, maka dia bertaubatlah. Orang beriman gitu sifat dia. Bagi orang yang tidak bertaubat ni, dia dosa, dia orang berdosa, orang buat maksiat. Dia tak nampak dosa di depan. Dia nampak benda indah ya, seronok untuk sedap mata, sedap hati, sedap jiwa dia. Dia tak tahu bahawa Tuhan tu marah ke dia. Maka dia tak nampak dosa. Maka dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman ni Allah angkat tangan, Allahumma fi. Supaya kita sembahyanglah, tak payah angkat tangan, Rabbighfirli warhamni deh. Wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah dah tu. Doa taubat tu. Macam ada kes Bilal satu surau tu. Satu malam, satu hari tu dia pergi buka kipas, buka aircon dia.
Dia siap-siap semua tempat semayang, dia baca Quran, lepas tu dia semayang sunat. Tengah-tengah semayang sunat, rokok, i'tidal, sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ni baca mestilah Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Last kali itu sujud mati. Bayangkan. Sebab apa? Sebab tu orang beriman tu Allah matikan dia saat dia tengah membaca istighfar. Sebab tu kita kata orang yang beriman ini dia nampak dosa. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, mereka tak nampak dosa. Sebab tu payah bagi mereka untuk beristighfar kepada Allah. Nak baca bukan yang payah, astagfirullah, 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 payah. Orang munafik payah di lidah dia. Kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah ketenangan, kemudahan untuk dia menyebut astagfirullah, astagfirullah. Hari-hari kita kena sebut, tengok Nabi. Nabi SAW istighfar 70 hingga 100 kali sehari semalam. Adakah Nabi berdosa? Tak, Nabi tak berdosa. Tapi kenapa Nabi baca istighfar? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan hati dia. Sebab apa suci hati? Sebab orang beriman. Sebab apa dia bertaubat? Sebab dia Tuhan tahu Tuhan suka. Bagi Nabi Tuhan suka lah. Bagi kita pun Tuhan suka dan Tuhan ampunkan dosa kita. Tuhan ampunkan dosa kita. Sebab itulah Imam Nawawi kata, dia kata sabar dalam taat. Sabar ni terbagi bertiga. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar menghadapi ujian. Itu biasa. Ujian ni terbahagi pada dua, ujian senang, ujian susah. Bagi kita kat ujian senang ni bukan ujian, tu rezeki. Tu kita tak ingat ujian tu. Kadang-kadang bila Allah bagi kita kelebihan sehingga kita lupa dengan Tuhan, kita jadi bakhil, kita jadi tak kedekut. Allah bagi kita nikmat kereta besar, jawatan besar, sampai kita tak semayang. Tak semayang, itu ujian. Esok Tuhan pakat tanya kita belakang. Kita ni, aku dulu atas dunia bagimu jawatan besar, pangkat besar, tapi kenapa kau tak semayang? Kenapa kau tak buat amal soleh? Tu dia. Jadi dia jawablah di hadapan Allah macam mana dia nak jawab. Bagi kita orang beriman, kita takut persoalan tu yang kita takut. Sebab tu kita nak ada di antaranya bila kita sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Takutnya kita. Sebab itulah kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sabar adalah sifat wajib bagi setiap mukmin dalam semua keadaan. Sifat wajib bagi kita. Bila kita diuji oleh Allah, sentiasa kita zikir. Sebab itulah Nabi ajar, Allah sendiri sebut dalam Quran suruh kita sentiasa berzikir. Sebab zikir ni sebagai dinding. Dinding daripada nyalaan api neraka Allah, dinding daripada segala-galanya lah. Maknanya kalau kita zikir, dia mari belaka, dia mari ujian, kita boleh tahan ujian. Kita boleh bersabar dengan ujian. Ya Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Jadi bila bagi ujian kita, astagfirullah, subhanallah, masya-Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Ini bila mari ujian, pengsan. Mati Allah, macam-macam. Itu yang kita takut. Kita belajar, kita ambil ilmu tu supaya zikir kita itu berada di lidah kita. Lagi pula tuan-tuan, ada satu ilmu, dia panggil ilmu penyakit ain. Bila kita tengok sesuatu, misalnya kita tengok orang lebih pada kita, kalau kita hati jahat, kita kata, dia ni makan rasuah ni. Penyakit ain mari. Dia ni jahat, ni mari curi duit mana ni? Meropok mana ni? Makan duit orang ni. Dia sangka buruk gitu. Penyakit ain. Bagi kita pula orang penyakit, bila kita ada kelebihan, kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita.
Penyakit ain kita rasa mari riak, mari sombong pula. Dengan apa yang Allah beri tadi. Itu penyakit ain dia. Menyebabkan kita sombong dengan apa yang Allah beri. Pangkat kita besar, jawatan kita besar, gaji kita besar, setiap tahun naik. Sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah bagi ujian banyak macam-macam. Ujian ini adalah perbendaharaan Allah lah. Dalam perbendaharaan Allah. Kita pun tak tahu macam mana ujian yang Allah akan berikan kepada kita. Masing-masing. Ada orang ni diberi ujian isteri, ada orang ni diberi ujian suami, ada orang ni diberi ujian anak, ada diberi ujian dengan kekurangan harta. Tapi ketenangan rumah tangga hebat, duit tak banyak tapi rumah tangga bahagia, anak-anak soleh, anak-anak solehah. Kadang-kadang Allah uji kita dengan sakit. Tengah-tengah sehat, segar bugar, sakit Allah bagi ujian. Tak lagi masjid, sakit kepala lutut. Gi juga, biar gila semaya tak kursi. Tengok lawan. Kita lawan. Maknanya ujian Allah itu kita rasa tak ada apa kita boleh buat. Baik tuan-tuan, itu pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagaimana kita tengok Imam Tabari dalam tafsir dia. Dia sebut innallaha ma'as sabirin. Ayat dia ma'iyah bersama Allah ni bermaksud pertolongan Allah, bimbingan Allah, perlindungan Allah. Jadi orang yang sabar ini dia akan mendapat pertolongan Allah. Sabar dia. Sabarlah, tak apalah ujian Tuhan ni. Ni sabar je lah. Dan dia juga akan mendapat bimbingan Allah. Bimbingan apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar dan salat. Tuan-tuan, kita semua ni akan dapat ujian lah. Cuma kita kalau ada iman, ada ilmu, kita rasa tak apa. Kita bicara dengan isteri, tak apalah, biarlah. Ni masa Allah uji kita, nanti Allah akan beri kita benda yang lebih baik. Kalau tidak pun Allah akan beri kita syurga Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia kena begitu. Di antara lagi bila orang yang diberi pertolongan oleh Allah, dia bersama dengan Allah, innallaha ma'as sabirin ini, paling besar juga dia mendapat perlindungan Allah. Tuan-tuan, selagi kita nama mukmin, kita jangan lari daripada Tuhan. Apapun sangkut, mesti sakut dengan Allah. Apapun yang berlaku, sakutkan kita dengan Allah. Allah uji kita ni. Allah tak apalah, sakit ke? Sakit, tapi tak apalah, Allah uji. Maknanya kita sakut dengan Allah. Jangan duk sakut dengan orang, jangan duk kata ke orang, kita sakit jantung ni ada orang buat kat kita. Itu tak betul lah. Sakit kepala lutut ini mesti ada tok ngomong buat. Begitu pula. Mau sakit kepala lutut biasalah barang tua. Barang tua biasa tuan-tuan. Ustaz dulu boleh berlari 5 km tak berhenti Lain 1 km pun tak boleh dah. Doktor pun pesan dah, ustaz, jangan ustaz berlari-lari dah. Ustaz bukan tua, cuma sudah beruban, dia cakap. Doktor tu berhati-hati tidak cakap. Takut ustaz tampar dia. Sebab dia kata ustaz tua. Saja gurau je lah kan. Dia kata ustaz jangan berlari, sakit kepala lutut. Ustaz jalan je. Jalan laju-laju insya-Allah. Dan macam-macam bila jalan laju. Bila orang tanya kita banyak ada penyakit, ada dah. Kolesterol banyak. Biasalah. Dah berapa lama dah umur kita ni. Kita bila dah tua-tua macam ni, kolesterol biasalah, makan macam-macam. Perut kita ketul sampah. Ni, masuk macam-macam. Ada. Ini ujian. Dulu saya tak sakit. Dulu memang awak muda. Okey je. Bila dah lama-lama tua ni biasalah. Sakit tu, sakit ni biasa. Allah uji gitu. Baik, apa kata lagi Imam Tabari? Dia kata orang sabar sentiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan Allah. Jadi kena beringat, setiap yang bernama mukmin, setiap yang bernama orang yang beriman kepada Allah, dia kena yakin 3 benda dengan ada pada dia. Pertama, dia sentiasa mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, dia sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, kata Allah. Orang yang beriman ini, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah keluarkan dia daripada kejahatan, kesesatan, daripada kegelapan. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan Allah sentiasa memberi nur, cahaya kebaikan, hidayah pada dia. Itu orang yang beriman.
Jadi kita sentiasa mendapat bimbingan. Apapun yang berlaku kepada kita, ini Allah uji kita. Tak apalah, Allah ada. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Nah, dan boleh tak kita mengadu dengan manusia? Boleh setelah kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah beri pertolongan melalui orang kepada kita. Nah, tidak direct daripada Tuhan pun Allah beri. Okey, kita ni rasa susah sangat. Pergi jumpa ji saya ni, ustaz saya ni, pak cik saya ni. Oh, tak apa gini. Oh, ada jalan dia. Oh, ada jalan. Biasa tu. Ustaz kita hidup atas dunia kan. Nah, kita hidup atas dunia dalam keadaan gini. Oh, boleh tahu macam-macam sifat manusia. Dan yang ketiga kata Imam Tabari, dia kata kita sentiasa mendapat perlindungan Allah. Ustaz nak tunjuk lagi kepada tuan-tuan tentang bagaimana Imam Ibn Katsir, pandangan Imam Ibn Katsir dengan ayat yang tadi tu, ujian Allah tadi. Dia kata dalam tafsir Ibn Katsir ni, sabar adalah kunci kemenangan. Kemenangan. Nah, orang sabar akan mendapat, dia kata, pertolongan Allah dan mengatasi musuh dan ujian Allah. Itu makna lebih kurang lah. Nah, lebih kurang daripada pendapat imam-imam yang lain. Jadi dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita akan sentiasa, bila kita sabar, kita akan mendapat pertolongan Allah. Allah akan bantu kita. Tak lama kadang-kadang bila kita diuji oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada di antaranya kadang-kadang bila kita dapat ujian, tak kiralah ujian sekecil ke mana ke, sekecil mana ke, besar mana ke, kita pun teringat, oh astagfirullah, ni salah aku lah ni, silap aku lah ni, astagfirullahalazim. Kita baca istighfar. Maka Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, sebab orang yang bertakwa yang menyebut astagfirullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Orang beriman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan keluarkan dia daripada perkara-perkara dia, musibah dia dan sebagainya. Allah akan bagi tunjuk jalan kepada dia. Nah, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Yang tidak disangka-sangka. Kita dapat kadang-kadang, Allah, alhamdulillah, rezeki. Tu benda ada tu. Nah, saya rasa tuan-tuan yang duduk depan ustaz ni, yang muda ke, yang tua ke, pernah tak kita hidup dalam keadaan kita tak ada apa satu? Balik ke rumah tanya isteri ada makanan, isteri kata tak ada, anak duk menangis. Kita buat zaman Saidina Umar dulu. Mak dia ambil batu goreng dalam kuali. Nah, panah ke kuali, goreng batu, mak lapar mak, nanti dululah, tak masuk lagi sampai budak tu tertidur lapar. Kita tak pernah tuan-tuan, Allah uji begitu. Selapar-lapar pun ada lagi duit, RM1, RM2 boleh pergi lagi lah, beli roti ke apa-apa ke dah. Kalau dah segi buat lapar, tak ada lagi. Nah, tetapi tidak mustahil satu hari nanti Allah uji kita dengan begitu. Tidak mustahil. Allah akan uji kita dengan begitu. Tapi untuk berhadapan dengan ujian Allah di depan itu, kita kena buat persiapan apa? Persiapan zikir, tawakal kepada Tuhan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai pembimbing kita, pelindung kita. Nah, ini orang mengaji tasawuf lah kuatnya deh. Tapi sebenarnya tasawuf itu duduk di kita. Kita mesti yakin, sebab kita orang yang beriman, mesti kita yakin bahawa apapun yang datang daripada Allah. Ma asaba min musibatin fa min Allah. Apapun yang musibah datang daripada kita, semua datang daripada Allah. Yang terkena musibah pada kita, semua yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Allah uji kita? Bila uji kita, dia akan angkat martabat kita di sisi Allah. Sebab Nabi kita banyak sangat ujian dia. Banyak sangat Nabi ni terima ujian. Dah, bila Nabi banyak ujian, kita umat Nabi Muhammad terima ujian. Nah, ujian. Bila terima ujian, tapi kadang-kadang kita tak rasa. Sebab apa benda tu kecil? Oh, tak ada apalah, insya-Allah sikit jadi. Nah, ujian. Tak ada masalah. Sebab tu kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di antara hikmah dan kepentingan sabar ini, pertama, kita mendapat pertolongan Allah. Kita dah bincang dah tadi. Sebab Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, kita mendapat ganjaran tanpa batasan. Ganjaran tanpa batasan.
ganjaran ini nama dia pahala. Pahala ni lah kena orang beriman. Orang tak beriman, munafik, kafir, fasik, dia tak nampak ganjaran. Pahala dia tak nampak. Mana dia yakin dengan pahala? Kita je yakin dengan pahala. Orang beriman yang yakin dengan pahala. Orang kafir tak ada. Melainkan mereka mendapat hidayah. Hidayah tu orang beriman dah lah. Kita yang tak apa, pahala Allah tak apa. Tak. InsyaAllah nanti Tuhan bagi kita pahala yang besar. Nanti Tuhan tolong kita. Itu orang beriman dah tu. Tak. Jadi makna kepentingan bersabar tu. Sabar tu maknanya kita yakin bahawa ganjaran tanpa batasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tanda iman kita kuat. Iman kita mesti kuat. Bila kita diuji oleh Allah besar, orang dah nampak Allah besarnya, kita tak apalah, insya-Allah. Contoh ada orang kadang-kadang anak 5-6 orang bawa kereta mati aksiden depan butir mata dia. 3-4 orang kan pernah dalam surat khabar, ada 3-4 orang anak dia duduk belakang, anak dia aksiden mati 3-3, anak ada 3 orang mati 3-3. Bayangkan. Kita mati seorang pun rasa macam sedih sangat dah. Mak mati pun rasa macam Allah tak boleh dah. Ada kawan saya, abang dia tu rapat sangat dengan dia, semua jaga dia. Mati baru ni. Dalam bulan Ramadan baru ni mati. Pak ni lagi tak, orang Kelantan panggil tak senik ni apa? Tak mana tak move on lagi, duk mikir, cakap sikit menangis. Saya kata kenapa yang siapa tahap macam tu? Hak bak mati tu mati, memang sedih tu sedih, tapi siapa tak boleh move on ni kenapa? Siapa tahap macam ni Tapi nak ceritanya sedih tu dia tu, sedih. Ada bila bercakap dengan ustaz kata sabar. Biasalah Allah uji dengan mati. Kita pun akan mati juga nanti. Ada sebab dia kata sebab sedih sangatlah abang dia ni rapat dengan dia, abang ni seluka bantu dia, abang dia ni. Memanglah ya abang. Habislah pahala dia, kita lah pula jalan. Tak, bagilah ke dia Fatihah, bagi dia keluar Allah. Jangan tinggal benda-benda tu. Kita bacalah. Ada doa kita. Allah dah ajar kepada kita doa kita. Kita bacalah. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang lagi tanda iman kita sabar. Sebab sabar ni dia panggil separuh daripada iman. Sabar ni separuh daripada iman. Yang terakhir tuan-tuan, di antara kepentingan sabar ni iaitu jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita sanggup menghadapi ujian kesabaran. Ujian kita tak tahu, tak ada lah kita kata Tuhan berilah aku ujian tu yang macam ni macam ni. Tak ada, kita tak boleh susun Tuhan. Tuhan tengok kita, okey dia ni macam ni, aku bagi. Sebab perbendaharaan Allah tu luas. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Orang ni macam ni. Orang nampak baik tapi rumah tangga dia, isteri dia pun nampak baik tapi rumah tangga dia cerai-berai. Kawan ustaz sekali, ustaz jumpa dengan dia satu bank. Tanya khabarlah, baiklah, Allah lama tak jumpa ustaz, apa lama sehat kawan, awak entar duduk mana ni, ceritalah anak-anak sehat, isteri sehat tapi saya dah bercerai dah. Terkejut kitanya. Kan ustaz pergi rumah baik, yalah baik pada mata kita kan. Dia kata memang baik isteri saya tapi dia ada sikap lain sikit. Sikap keluarga dia lebih daripada suami. Dan dia perlekehkan kita sebab dia tu kebetulan gaji besar pada saya. Jadi saya ni duduk bawah kaki dia je. Baik tapi dia dengan suami dia, yalah biasalah isteri gaji besar, pakak besar dia kan. Dia pakak kecil-kecil kerja bank, yalah berapa sangat gaji dia kata. Isteri saya tu. Jadi saya tak boleh lah ustaz, nak lebih pada keluarga, sampai saya pun jadi hina depan mata mak saya. Jadi saya cerai lah lebih baik. Cerai. Ujian begitu pula. Ujian kita anak pula, kita soleh, isteri soleh, anak tak semayang. Anak pula tak semayang. Anak pula jadi pelik-pelik. Itu masalah je lagi. Adik-beradik kita pula jadi pengedar dadah ke apa ke. Wa'iyyazubillah min zalik. Allah uji. Allah tengok kita tu, hak mana yang kita mampu. Mana yang kita mampu. Kalau kita mampu macam tu, Allah uji. Mampu dia tengok kita mampu atau tidak. Kadang-kadang aku nak uji juga macam ni. Kita ni moga dah ada standby dah dengan zikir, dengan wirid dan sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar jelah. Doa dengan Tuhan, doa sampai menangis-nangis dan sebagainya. Jadi sebab tu Tuhan kata di antara hikmah kepentingan orang yang sabar itu di jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya sebagai penutupnya tuan-tuan, kita nak sebut sabar adalah perintah Allah.
sabar adalah sunnah Nabi, sabar adalah jalan orang-orang saleh. Sabar. Tanpa sabar, kita mudah jatuh kepada dosa besar. Kita mudah jatuh seperti mana dalam kitab kita sebutlah. Dalam kitab Al-Kabair ni, dia jatuh dalam dosa besar. Sebab tu dengan sabar, kita akan mendapat redha Allah. Dengan sabar, hidup kita lebih tenang. Dengan sabar, akhirnya kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak tahu sabar, kena baca Quran, baca sejarah Nabi. Dalam tu semua ada belaka. Ustaz rasa sekadar itu saja dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan Ustaz. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau tuan-tuan nak ada buat sumbangan untuk pondok pengajian Turah Ustaz, ada di luar sana tu dah. Yang kedua, kalau ada tuan-tuan nak buat korban, tuan-tuan dah buat tak mampu nak buat korban di Malaysia ni, dengan 900 ni, dengan 800 tak mampu, jangan tak buat. Ustaz ada, kalau khusus untuk ustaz ada buat korban di Kemboja 380. 380. Nanti kalau tuan-tuan rasa berminat, tuan-tuan hantar WhatsAppkan kepada ustaz, ada nama dan bahagian dia, nak berapa bahagian, 1 bahagian, 2 bahagian. Sebab ustaz setiap tahun 12 tahun lebih dah ustaz buat korban di Kemboja. Setiap tahun, lepas pada ustaz balik haji dulu, tak pergi dah. Lepas pada tu setiap tahun ustaz beraya di Kemboja lah. Hari esok raya, hari ni berangkat, besok kita sembelih. Kadang-kadang ada 70 ekor, 50 ekor tuan-tuan. Dan kok ustaz orang 12 ekor sampai petang. Dok, kita tukar sembelih ya. Sembelih. Ni kampung ni ambil 5 ekor, kampung tu ambil 3 ekor, kampung tu ambil. Suka masyarakat mereka menghormati sangat dengan apa yang kita lakukan, menghargai sangat apa yang kita lakukan. Jadi mengapa murah di Kemboja ni tuan-tuan? Dia ambil lembu yang sudah capai umur untuk kita korban. Jadi lembu tu tak besar mana lah, kurma tak besar mana, tetapi cukup untuk korban, maka pahala Allah Subhanahu Wa Taala sampai. Innallaha Tuhan kata, Allah tidak pandang darah dan daging, tapi yang Allah pandang ialah takwa kita. Jadi kalau tuan-tuan tidak pun, tuan-tuan boleh kontak Yus tu imam ke sini, Tok Bilal ke dia? Tok Bilal. Tok Bilal boleh kontak Yus. Kontak Yus, saya nak buat korban. Saja ustaz. Ada juga pengalaman tu. Dia bagi nama, dia bagi bahagian. Tapi satu lagi dia tak bagi apa tuan-tuan? Dia tak bagi duit, dia terlupa. Jadi tuan-tuan masuk duit dalam akaun, atas slip ke ustaz atau atas slip ke Yus, nanti you akan bantu tuan-tuan untuk sampai kepada ustaz nanti. Kalau tidak direct dengan ustaz pun boleh, insya-Allah dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.